Hey, stop scroll. Kamu tahukah Sabah ni bukan setakat cantik tapi ada rekod dunia yang ramai orang luar tidak tahu? Check this out. Ini fakta yang buat kamu bangga jadi anak Sabah. Jangan kasih lama. 1. Sabah adalah negeri kedua terbesar di Malaysia selepas Sarawak. Dengan keluasan 73,620 km persegi, kita ni sebenarnya lagi besar daripada sesetengah negara di Eropah, tahu kau? 2. Kita ada Banjaran Crocker, banjaran terpanjang di Sabah. Bukan setakat panjang, tapi di sinilah rumah bagi Gunung Kinabalu dan Gunung Tambuyukan. Puncak tertinggi Asia Tenggara ada dekat tanah kita sendiri, bos. 3. Kereta api kita bukan cincai, bos. Sejak tahun 1896 lagi, rel ni dah dibina untuk angkut getah dan tembakau dari Tenom dan Beaufort. Ini sejarah hidup yang masih bernafas sampai sekarang. 4. Kamu ingat lagi bila TV masuk Sabah secara rasminya? Siaran TV dilancarkan pada 28 Disember 1971. Masa tu satu kampung berkumpul mahu tengok kotak ajaib masa itu. 5. Ini yang paling mahal. Hutan hujan di Sabah ni adalah antara yang tertua di dunia. Lagi tua daripada hutan Amazon, tahu kau? Kita sebenarnya tengah jaga paru-paru dunia yang sudah berusia jutaan tahun. Fakta atau tahyul, Sabah memang masterpiece alam. Subscribe for more crazy out of the box answers.